Ada soalan ke sementara? Okey. Muka surat satu, cuba tengok 14 lebih ada tak? Ada tak? Dulu dengan ustaz mana Ustaz apa nama? Ustaz Hakim. Ustaz Hakim Kamal. Hakim Kamal. Saya pun suka dia. Dia sekarang jadi pensyarah dekat mana Musim Masa tu dia buat master. Sekarang dah PhD lah. Oh ya ke? Lepas tu masa konflik sambung gila hari kat Kelang tu ada masa dia gelap lah. Yalah betul. Saya dah ikut juga kelas online dia tu. Oh ya ke? Ada kelas? Masa Covid tu. Tapi sekarang sampai sekarang dia ada lagi tau kelas dia bagi juga. Tu kelas tu lah yang bahasa Arab apa nama dia? Ya. Ustaz Hakim. Ada Telegram Arab bersama Ustaz Hakim. Analisa perkataan. Dia macam dia tukar daripada format kepada apa nama tapi Arab lah tukar. Alhamdulillah. Tapi saya tak sampai sekali itu tak dapat. Dia tak dapat. Salam. Dia dengan Ustaz lagi kau tak? Saya muda lagi. Tak ada. Dia muda lagi. Dia muda lagi? Tapi sebab dia ada jambang kan. Tahu dia tengah buat PhD dan cakap lah. Dan dia tengah mengajar pun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, Ustaz. Sihat juga. Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam.
Ahlan wa sahlan. Sila. Minggu lepas tak ada. Tak sihat. Tak, bukan. Ni pergi melawat tu di Bukit Pekanbaru. Pekanbaru, Riau. Masa Seraga je. Wow, ada saudara sana. Tapi tak Mantap. apa, Ustaz punya apa tu? Rakaman ada. Rakaman bagus lah. Alhamdulillah. Sila masuk. Mana dia tu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. Baik, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberikan kesempatan nyawa untuk kita sama-sama pada pagi ini. Ahlan. Pagi ni kita akan berkongsi tentang apa kita janjikan, fa'il. Fa'il. Muka surat, walaupun kita dah tandakan tajuk apa kita nak lalui kan, tapi kalau kita terlangkau-langkau juga tu, minta maaf lah. Okey, ada muka surat berapa tu? 136. Okey, tuan-puan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi kepada tajuk fa'il tu, suka untuk kita sama-sama lah menghilangkan kesunyian pagi ni. Kita mukadimahkan dengan dhamir sebab nanti bila kita nak cerita pasal fa'il tu, dia ada kaitan rapat lah dengan dhamir, dengan kata ganti nama diri. Okey, hari ni ada yang puasa ke? Ada, insyaAllah. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita
sebutkan sama-sama dhamir munfasil ya. Baik, boleh saya sebutkan bil lughatil malayuwiyah wa antum bil lughatil arabiyah. Baik, dia untuk seorang lelaki huwa. Mereka berdua lelaki huma. Mereka semua lelaki hum. Dia untuk seorang perempuan hiya. Mereka berdua perempuan huma. Mereka semua perempuan hunna. Engkau untuk seorang lelaki anta. Kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki. Engkau untuk seorang perempuan. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Aku. Kami. Baik, itu adalah untuk dhamir munfasil. Kita sebut pula untuk fi'il madhi sebab nanti kita akan belajar tentang fa'il ni, dia ada kaitan dengan fi'il lah, mestilah kan. Fi'il madhi, kad diagram warna kuning A kad diagram warna kuning A. Baik, kita ambil contoh perkataan fahima lah boleh. Fahima, dia seorang lelaki telah faham. Fahima. Mereka berdua lelaki telah faham. Fahima. Mereka semua lelaki. Dia untuk seorang perempuan. Fahimat. Mereka berdua perempuan. Fahimata. Mereka semua perempuan. Fahimna. Engkau seorang lelaki telah faham. Fahimta. Kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki. Engkau seorang perempuan. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Aku telah faham. Kami telah faham. Fahimna. Baik, fi'il mudhari' dia bunyinya yafhamu. Yafhamu Waalaikumsalam. Sihat dah cikgu? Alhamdulillah. Baik, yafhamu untuk fi'il mudhari'. Dia seorang lelaki sedang faham. Yafhamu. Mereka berdua lelaki. Yafhamani. Mereka semua lelaki. Yafhamuna. Dia seorang perempuan. Tafhamu. Mereka berdua perempuan. Tafhamani. Mereka semua perempuan. Yafhamna. Okey. Engkau seorang lelaki. Tafhamu. Tafhamu. Kamu berdua lelaki. Tafhamani. Kamu semua lelaki. Engkau seorang perempuan. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Tafhamna. Aku faham. Afhamu. Afhamu. Kami faham. Nafhamu. Masya Allah. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada fi'il amar. Macam mana kita nak bentukkan fi'il amar? Ingat lagi tak dia punya kaedah dia, perjalanan dia, pertukaran daripada fi'il mudhari' kepada fi'il amar. Sebab fi'il amar dia diambil daripada fi'il mudhari'. Macam mana kita buat tuan-tuan? Kita buang huruf ya di depan kita buang. Okey, baris hujung digantikan dengan tanda sukun. Maka hasilnya apa dia? Faham. Faham. Baik, bila tak boleh nak baca, kita tambah apa tuan-tuan? Kita tambah hamzah wasal. Baik, bila tambah hamzah wasal tanpa baris, cara nak membariskan hamzah wasal, kita tengok huruf yang ketiga dalam perkataan. 1, 2, 3. Huruf ketiga baris atas, maka hamzah wasal kena baris bawah. Sebutan dia ifham. Okey, dalam ini kelas yang minggu lepas boleh tengok rakaman bagi yang mungkin tak sempat hadir. Okey, baik tuan-tuan, kita jalankan fi'il amar Fahamilah oleh engkau seorang lelaki. Ifham. Kamu berdua lelaki. Ifhama. Betul? Kamu semua lelaki. Ifhamu. Engkau seorang perempuan.
Ifhami, kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Ifhamna. Dapat? Dapat Oh, yang kosong tu, ya. Tak, sekejap. Sebenarnya saya tak ada kelas, patut masuk kelas saya ni tapi tak sempat. Betul. Guru. Oh. Anak saya tak sihat. Oh, ya ke? Online je live saya. Okey, baik. Terima kasih banyak Allahu Akbar. Nak makan sekarang ke? Masya-Allah. Apa tadi? Ya, Tuan Haji. Dia ni kosong ni apa kosong? Oh, kosong. Kat diagram warna kuning A pada kolom fi'il amar kan kosong atas kan? Sebab apa tuan-tuan? Siapa boleh tolong bagi jawapan? Haji. Ya, silakan. Fi'il amar bermula daripada dhamir anta. Sebab perintah perintah orang mestilah pada orang yang ada depan kita. Anta lah, kamu. Dia tak terpakai untuk dhamir huwa. Saya perintah Tuan Haji contoh kan, ifham, fahamilah oleh engkau, macam tu. Saya tak boleh kata ifham, siapa? Tak ada orang. Nanti lama-lama orang kata ustaz ni dah lama ke sakit kan. Okey jadi bermula daripada dhamir anta sampai antunna sahaja. Kita pun tak boleh nak perintah diri sendiri. Ana, macam mana nak perintah diri sendiri kan? Melainkan kalau kita bermonolog seorang-seorang, perasan, fikir apa masalah sendiri kan. Fahamilah wahai Azrin. Tu pun. Jadi dia untuk fi'il amar hanya melibatkan anta, antuma, antum, orang depan kita. Anti, antuma, antunna, perempuan yang depan kita semua, melibatkan kata ganti nama diri kedua. Okey, tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada soalan tak untuk fi'il ni? Tak apa, yang mungkin yang tak dapat hadir boleh tanya je. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, kita nak pergi kepada pengenalan kita terhadap fa'il. Baik, kalau saya sebut fi'il itu kata kerja. Kalau saya sebut fa'il, ejaan dia begini fa, alif, ain, lam, fa'ilun, fa'il. Ini maksudnya orang yang melakukan perbuatan tu. Kita nak kata apa? Pelaku ataupun pembuat. Ada orang kata ustaz jangan sebut pelaku, nampak macam pelaris. Kan lauk jauh kan. Laku kan, laku keras. Laris itu lain kan. Pelaku, orang yang membuat perbuatan itu. Contoh saya kata, telah makan oleh Azrin. Siapa makan kat situ? Azrin. Perbuatannya apa? Makan. Pelakunya adalah Azrin. Telah makan oleh mereka. Perbuatannya makan. Siapa yang buat benda tu? Mereka. Itu panggil fa'il. Okey? Telah makan oleh Aisyah. Siapa pelaku kat situ? Aisyah. Maka disebut Aisyah sebagai fa'ilun. Okey? Telah makan. Saya sebut telah tu menunjukkan fi'il madhi lah. Kalau saya sebut sedang, dia akan jadi fi'il. Okey, kalau saya bagi perintah, makanlah oleh engkau. Minta maaf makanlah oleh engkau. Perbuatannya apa? Makanlah. Siapa yang kena makan tu? Siapa yang kena buat kerja makan tu? Engkau lah. Nampak? Boleh? Berdirilah oleh kalian. Kalian ni semualah, kamu semua kan. Perbuatannya berdiri. Yang buat perbuatan berdiri tu adalah kamu semua. Kamu semua dalam bahasa Arab apa? Antum, betul? Itu adalah pelaku dia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala biasa gunakan dalam bentuk begitu. Fi'il mesti ada fa'il. Tak ada perbuatan yang tiada pelaku dia. Mesti ada punya. Tuan-tuan masuk hutan, pernah masuk hutan kan? Jumpa tapak kaki rimau. Kan? Besar kan? Tuan-tuan rasa apa? Oh, ni sendirinya bumi tu dia. Tanah tu dia jerlih kan. Tak ada, dia mesti kita dalam kepala kita apa? Mesti ada
Pelaku dia. Siapa yang pelaku dia tu? Harimau. Tak harimau pun singa. Ada singa dalam mana ada tu? Tak ada singa tapi ada lah dekat Gombak dia kata ada. Zoo. Okey tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada fa'il, saya nak kongsikan tentang struktur ayat dalam bahasa Arab. Boleh juga kalau kita nak kata dalam bahasa Melayu, tapi saya tak pastilah. Kita cerita dalam bahasa Arab punya sikit kerja. Okey, baik. Dalam bahasa Arab, ini tuan-tuan kena catat sebab dalam buku kita tak ada. Ni mahal ni. Harga dia kalau kita buat kursus kat luar ni, harga dia 70,000 ni. Tak adalah gurau je tuan-tuan. Nilai ilmu, tak ada nilai lah ilmu. Okey tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, kalau kita sebut ayat, Arab kata jumlah. Kalau bahasa Melayu jumlah angka kan. Tapi Arab kalau sebut ayat, Azrin pergi ke kedai, itu ayat. Arab kata jumlah. Dan ayat itu boleh difahami tak? Azrin pergi ke kedai, boleh difahami kan? Orang Arab namakan dia al-jumlah al-mufidah. Tapi mufidah tu jangan tak tulis pun tak apa. Takut banyak sangat istilah baru Kita berasap kepala tuan-tuan. Okey kita namakan dia sebagai al-jumlah. Orang Melayu sebut ayat. Baik, struktur ayat dalam bahasa Arab ni terbagi kepada, ada yang kata 2, tapi saya sebut 2 tambah 1. 2 tambah 1 Bateri habis. Saya dah cucuk. Selalu buat macam ni. Dia dah menyala dah ni. Longgar. Tapi dekat situ dah menyala. Takut dia punya ni connection di sini kan. Dah menyala dah. Tak masuk kan? Ada hantu ke dewan ni? Hantu sentiasa dipersalahkan. Itu adalah solusi paling cepat orang Melayu. Wow, macam mana nak buat ni? Pakai whiteboard lah. Kalau tak ada, pakai whiteboard lah. Boleh Dah menyala dah. Maknanya sinilah dia punya yang nak terima dia tu. Kabel dia okey sebab dah menyala dekat laptop ni. Tapi bateri tak masuk. Okey, tak apa tuan-tuan. Saya tulis dulu. Kalau kata padam, kita pergi sana lah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayat dalam bahasa Arab terbagi kepada 2 Ayat dalam bahasa Arab terbagi kepada 2. Yang pertama kita namakan ayat itu jumlah fi'liyah. Al-jumlah keluar al-fi'liyah. Wah, dah mula keluar istilah Arab al-jumlah al-fi'liyah. Ya.
Satu tuan-tuan, tak apalah, pelan-pelan. Saya akan, kita habis masa dengan mencatat je tuan-tuan. Maafi muskilah. Sekejap Oh, penat tuan-tuan. Tiap minggu je ni penat Itu tanda dia nak mati tau. Kalau dah ke. Baik, apakah itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ialah ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Ayat yang dimulakan dengan apa? Kata kerja. Fi'il. Tu nak mati dah. Bila Israel. Saya tak pandai dah tulis kat situ. Cewa. Tak apa tuan-tuan. Baik, contoh macam mana? Contoh, tuan-tuan ambil satu kata kerja. Makan. Makan. Contoh makan Okey, ayat, tapi ini cerita saya sebut ni dalam masyarakat kita ataupun bahasa Melayu, kita jarang mulakan ayat dengan kata kerja. Telah pergi tu kan fi'il madhi lah kalau telah kan. Telah pergi oleh Azrin ke kedai. Jadi ni macam zaman Piramli ke kan, nampak itu kan. Jarang. Kita akan sebut apa? Azrin pergi kedai. Kucing terekam, contoh kan. Saya hadir ke kelas. Saya tu isim. Jarang kita gunakan apa? Ayat yang dimulakan dengan fi'il ataupun dengan kata kerja. Okey, kalau kita tukar kepada bahasa Arab, telah makan tadi kan? Akala. Tengok. Zaidun. Telah makan oleh Zaid. Akala Zaidun. Zaid itu nama orang Baik. Yang kedua, kita namakan sebagai al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Al-ismiyah. Ada sabdu kat situ. Jarang senyap kelas kita ni. Malaikat lalu apa? Tolonglah jangan senyap. Bawalah tanya kan. Biasa kita menada kan. Okey, hari ni kita tulis Tuan-tuan jangan senyap. Nanti saya rasa macam kali kelas pertama dulu kan, tuan-tuan senyap kan. Saya kekok sikit lah tuan-tuan kalau senyap. Okey, dapat? Agak-agak tuan-tuan, apakah itu jumlah al-jumlah al-ismiyah? Aywa, ayat yang dimulakan dengan isim ataupun kata nama. Okey? Tuan-tuan nak senang kata nama tuan-tuan, dalam kad diagram warna pink A tu kata nama belaka tu. Kad diagram warna pink A tu semua kata nama. Okey? Kalau kita mulakan ayat dengan perkataan-perkataan yang ada dalam kad diagram warna pink A tu, maka ayat itu adalah jumlah ismiyah. Kalau kita olah ayat yang telah kita contohkan kat depan ni, akala Zaidun, macam mana? Zaidun akala. Terbalikkan saja tuan-tuan Zaidun akala.
Zaid telah makan. Senang kan bahasa Arab kan? Senang je, dua perkataan je tuan-tuan. Akala Zaidun, Zaidun akala. Pergi Mekah pun Arab akala Zaidun. Dia kata dia ni mesti belajar bahasa Arab. Sebab memang contoh dalam kitab-kitab Arab Zaid je tuan-tuan. Zaid, Ali, Amru. Kalau dalam bahasa Inggeris John. Kalau perempuan Mary. Dulu saya belajar dulu saya tak tahu lah kan. Zaman sekarang kot dah tukar nama kan. Ni rasa macam dah masuk dah. Oh belum. Tuan-tuan, saya dah masuk kalau ikut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Power sini dah menyala. Saya ingat kena ubah belakang tu. Saya di belakang tuan-tuan tengok je depan kan, pengajar kan. Tengok ustaz kat belakang. Okey tuan-tuan. Yang ketiga. Yang ketiga ni kita kata dia tak termasuk dalam struktur yang asal Struktur yang asal dua je, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Boleh? Baik. Yang ketiga ini insya-Allah sempat kita namakan dia sebagai alamak. Habis dah. Okey. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak apalah, nanti saya usahakan. Semalam saya balik rumah lambat tuan, pukul 1:30 pagi. Jadi ingatkan nak tukar laptop, nak cabut laptop yang ada dekat rumah saya buat online tu, nak bawa situ ke sini. Tapi sampai rumah dia dah pinau dia macam kata esok pagilah. Tadi pagi pun tak sempat, ada urusan lain dulu. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga tuan-tuan buat garis putus-putus macam ni, maknanya dia bukan struktur asal lah Kita namakan dia sebagai syibhul jumlah. Biasa dengar tak kalimat syibih? Tak biasa syibhul jumlah. Syibhu ni tak apa, saya akan terjemahkan insya-Allah lagi. Alhamdulillah. Okey, tulis dulu. Satu dua kalimat ni berapa lama tuan-tuan ambil masa? Tak senang tak, saya tanya betul ni. Senang nak adjust. Ikut umur Ustaz. Dia ikut umur Dia macam mana kalau umur tu macam mana? Dah lah. Tua tu berapa umur? 60. 60 muda lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena ambil umur Mahathir dia punya apa nama? Dia punya apa tu? Boleh umur terpilih. Tak boleh. Saya ada, biasa orang masuk 40 kata dah tua 40-an. Saya pernah cakap begitu dekat seorang pakcik tu. Hush! Dia kata, dia kena marah. Saya kena marah. Aduh 40 tu, kita ingat 40 tu kau umur nak konon-konon nak join lah geng-geng veteran kan. Kena marah tuan-tuan. Okey, syibhul ni maksudnya, tuan-tuan saya kata kalimat syubhat. Benda ni syubhat lah. Apa maksud syubhat? Tak jelas kan. Benda yang ini pun dia kan, halal pun tidak, haram pun tidak, kat tengah-tengah. Syibhul ni saya suka terjemahkan dia sebagai menyerupai. Menyerupai jumlah ni apa tadi? Ayat kan? Menyerupai ayat. Ibarat kata apa? Macam ayat tapi bukan ayat. Macam ayat tapi bukan ayat. Ayat yang menyerupai ataupun menyerupai ayat? Menyerupai ayat.
Jangan terbalikkan. Kalau terbalikkan dia jadi lain maksud dia kan. Kalau terpadam beritahu tak nampak. Okey. Boleh tuan-tuan? Kita bagi contoh. Bagi contoh apa? Sebelum kita bagi contoh. Yang menyerupai ayat ni benda apa? Orang Arab kata ada dua. Tuan-tuan pecahkan kepada dua. Pertama, gandingan antara haraf jar. Kita dah belajar haraf jar? Gandingan antara haraf jar dan isim selepasnya. Gandingan antara haraf jar plus isim. Haraf jar ada 9 semua dalam, dari, kepada. Saya akan bagi contoh sekali lagi tuan-tuan. Yang kedua, gandingan antara zaraf. Zaraf pun kita dah belajar Zaraf, sebelum tuan-tuan catat, zaraf ada berapa jenis? Ada dua. Zaraf makan dengan zaraf zaman. Dalam kad diagram warna pink A. Tapi banyak. Tak apa. Tuan-tuan tak diminta untuk hafal. Tapi dia macam-macam. Kita akan bagi contoh lagi lah. Okey. Yang pertama, syibih jumlah tu adalah gandingan antara haraf jar dan juga isim. Yang kedua, gandingan antara zaraf dan juga isim. Tuan-tuan catat dulu. Ikut umur Ya ke? Tak apa. Kalau bahasa tulisan Cina laju tak? Puan Alina tak boleh? Kenapa tak boleh? Saya tak belajar. Oh. Saya pergi sekolah kebangsaan lah. Oh, kalau sekolah kebangsaan memang cakap boleh lah cakap. Dengar je saya faham. Cakap pun tak. Oh. Macam Jawa lah ya. Macam saya Jawa tapi tak boleh cakap Jawa. Faham lagi, faham pun tidak. Ramai tak macam tu, Puan Elina? Ada apa tuan-tuan tulis lah saja nak bagi masa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok saya pula. Saja saya buat sembang. Supaya tak sunyi. Tanya malaikat lalu dia kata. Ramai tak macam tu? Ramai Kita kan Malaysia. Banana. Yes. Adik-beradik Puan Elina? Sama juga. Oh. Maknanya secara umum siapa tak pergi sekolah Cina? Tak boleh berbahasa. Tak boleh bahasa Cina. Tak boleh bahasa ke? My parents can. Because my mom goes to Kak Omar cakap apa? cakap dialect Chinese campur dialect macam Hakka, Hokkien, Oh, campur-campur lah. English dengan macam tu. Okey. Dapat tuan-tuan? Baik, kita bagi contoh. Haraf jar. Bagi satu perkataan haraf jar. Fi. Okey, saya sebut fi tuan-tuan sebut fi pen merah. Kalau tak jelas beritahu Atas aku nak atas. Fi. Okey. Al masjid. Apa maksud? Dalam masjid. Okey, sebelum tuan-tuan tulis, saya buat ayat macam ni, contoh. Saya selalu buat ayat macam ni. Azrin kat mana? Saya tanya tuan-tuan, Azrin kat mana? Tuan-tuan jawab, fil masjid, dalam masjid. Boleh faham tak? Boleh faham kan? Tapi kalau ayat lengkap dia apa dia? Azrin dalam masjid. Kalau tuan-tuan buat Azrin dalam masjid, Azrin tu kan kata nama. Dia akan jadi jumlah ismiyah. Tuan-tuan tak nak sebut jumlah ismiyah, tuan-tuan nak sebut syibih jumlah. Tuan-tuan mulakan ayat itu dengan haraf jar, fil masjid. Boleh faham ke tidak? Boleh faham. Boleh kan? Okey, saya ulang balik Tuan-tuan jangan catat lagi. Kalau saya tanyalah contoh, biasa tak ada orang cakap-cakap dalam masjid. Tak ada. Biasa dia dimulakan dengan satu soalan. Azrin kat mana? Contoh. Tuan-tuan akan jawab apa?
Fil masjid, dalam masjid. Boleh faham ke tidak jawapan tu? Boleh faham. Itu kita namakan menggunakan jawapan dalam bentuk syibih jumlah, menyerupai ayat. Tapi dia bukan ayat. Kalau ayat lengkap apa dia? Azrin dalam masjid. Kalau tuan-tuan sebut azrin dalam masjid, tuan-tuan telah mulakan ayat itu dengan kata nama, dengan isim. Bila tuan-tuan mulakan ayat itu dengan kata nama, maka ayat itu dia akan jadi jumlah ismiyah. Itu je lah. English dalam macam ni kita panggil dia phrase kan. Oh, saya tak tahu. Jangan tanyakan. Apa phrase? Ayat tak lengkap. Oh, phrase. Satu frasa yang tak lengkap lah. Oh, bahasa Melayu sebut frasa, betul. Tapi dia masih ayat dah. Dia masih ayat lah. Tapi orang Arab tak sebut ayat. Orang sebut syibih jumlah, menyerupai ayat saja. Itu dalam penulisan atau percakapan? Dalam percakapan biasa macam ni lah. Dalam penulisan dia akan buat lengkap lah. Gitu. Syibih badal Syibih badal. menyerupai badal. Oh. Ini cerita dalam ilmu tajwid ke? Oh, okey. Dalam ilmu tajwid, tu Haji kata syibih badal. Bisa dengar? Syibih badal. Syabih bi badal. Oh, saya tak sampailah level tu Haji. Tapi tak tahu mungkin maksud dia lain kan? Tapi cerita dia lain lah. Ada ni emergency. Apa? Waalaikumsalam. Okey tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini kita bagi contoh syibih jumlah yang pertama, haraf jar ganding dengan isim. Satu lagi syibih jumlah juga, iaitu gandingan antara zaraf dengan isim. Zaraf tu kan ada dalam kita punya kad diagram warna pink A. Kita ada dua jenis zaraf, zaraf makan, zaraf zaman. Banyak perkataan kat situ. Tuan-tuan pilih satu. Yaum. 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 Yaum apa makna yaum? Apa maksud yaum? Hari. Okey, saya tanya tuan-tuan, hari ni hari apa? Khamis Arab je. Yaumal Khamis. Al-Khamis ya. Yaumal Khamis. Mana zaraf kat sini? Yaum kan? Al-Khamis ni isim lah selepas dia. Kalau saya tanya tuan-tuan, hari ni hari apa? Yaumal Khamis. So ayat ini kita namakan sebagai syibih jumlah. Kalau ayat lengkap dia apa dia? Hari ini hari Khamis. Itu ayat lengkap dia. Al-yaum yaumul Khamis. Itu dia punya ayat lengkap dia. Tapi kita tak nak sebut al-yaum yaumul Khamis, kita nak sebut yaumul Khamis saja. Jadi yaumul Khamis boleh difahami ataupun tidak? Boleh difahami. Tapi dia bukan ayat yang lengkap. Itu kita namakan sebagai syibhul jumlah. Khamis ni bukannya bahasa Arab? Bahasa Arab ke? Khamis bahasa Arab. Oh, itu. Itu kita pernah sebut sama-sama kan? Tak pernah tuan-tuan? Oh, saya sebut tempat lain, kelas lain. Tapi tu kelas orang-orang muda. Tapi samalah muda dia macam tuan-tuan. Itu face to face. Ada satu hari saya buat dekat tu, ada cikgu-cikgu sekolah. Cikgu-cikgu sekolah. Dia nak ringkas punya pengenalan bahasa Arab. Muda-muda lah cikgunya. Kerana Hobson Sin. Yaumal Khamis ada ya Oh ya. Sebab dia Arab kan Arab Rabu habis. Tuan-tuan mesti aja macam tu kan? Tuan-tuan nak tengok ke bahasa Arab hari-harinya macam mana? Boleh sebab tuan-tuan nak belajar kan. Tak semesti ikut silibus tak. Kita bukan kerja nak habis kan. Kalau Isnin macam mana? Kita mula dengan Ahad lah. Ahad mana? Satu kan? Ahad. Tuan-tuan tulis. Qul huwallahu ahad. Ahad lah. Nak tambah alif lam, tambah al-ahad. Kalau dua apa?
Wahidun. Isnani, betul? Orang Arab sebut ithnain. Orang Melayu sebut apa? Isnin. Ithnain. Ni hamzah wasal hamzah wasal kat depan tu. Nampak tak? Dua. Isnani dua. Tiga apa? Salasah. Arab sebut apa hari Selasa? Hari Salasah. Jangan tuan-tuan. Hari Ats-Thulatha. Lebih kurang samalah. Ats-Thulatha. Su. Selasa kita Bukit Jelutong. Tiga Arabic. Okey, dia sebut kalau tiga salasah lah. Tapi kalau untuk hari dia tak sebutlah Yaumus Salasah. Dia sebutlah hari Ats-Thulatha. Nampak tu Haji? Jauh Haji. Apa Haji tak ni? Haji dah hafal. Okey, hari empat bahasa Arab apa? Arba'ah. Kita sebut apa? Rabu kan? Sebut Rabu. Arab sebut Arbi'a. Alah, tuan-tuan jangan tanya kenapa kita kata sebut Arab sebut Arba'ah. Hari Rabu kita sebut Yaumul Arbi'a kan? Macam puasa Ashura kan? Ashura apa Ashura? 10 kan? Asyara kan? Kita ada Ashura yang Muharram kan? Puasa Muharram 10 Muharram kan? Ashura Asyarah. Tapi dia tak namalah puasa hari Asyarah, dia puasa hari Ashura. Itu. Okey, Arbi'a. Lepas tu hari apa? Lepas Rabu 4 Arba'ah. Nombor 5 dalam bahasa Arab Khamsah. Arab sebut Al-Khamis. Macam saya tulis kat atas tu tu Khamis. Lepas tu habislah. Dia sampai 5 je. Jumaat lah. Maknanya Jumaat dengan Sabtu dah tak kira nombor lah Jumaat dia ambil daripada kalimah apa? Jumaat. Jemaah kan? Jemaah maksudnya apa? Berhimpun. Jamak. Ramai. Berhimpun. Maka digunakan hari tersebut dinamakan sebagai Al-Jum'ah. Al-Jum'ah ni jim ataupun tak nak letak alif lam tak apa, tak letak alif lam tak apa, dah terletak tu tulis je lah. Al-Jum'ah ataupun bukan Al-Jum'ah, Al-Jumu'ah. Mim itu baris depan. Al-Jumu'ah ataupun Jumu'ah. Okey, Jum'ah maksudnya himpun, jamak, jemaah. Lepas tu orang lelaki pergi semayang. Lepas tu hari apa? Sabtu. Hari Sabtu As-Sabt. Dalam Al-Quran disebut As-Sabt. As-Sabt ini maksudnya rehat. Siapa kerja hari Sabtu, maknanya dia tak rehat. Oleh itu Sabtu jangan kerja. Bukan. Sabtu ni dalam bahasa Arab, dalam kamus tuan-tuan akan dapati makna dia rehat. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kepada orang Yahudi hari apa? Sabtu. Ingat dia pergi tangkap ikan tu hari Sabtu kan? Allah Ta'ala tak bagi Sabtu. Lepas tu tapi dia buat macam mana? Dia helah. Dia tahan pukat hari Sabtu, hari Ahad dia kutip. Ataupun dia tahan pukat hari Jumaat, hari Sabtu dia rehat. Sebenarnya dia target hari Sabtu tu sebab Sabtu tu ikan banyak. Tuhan saja nak uji dia orang patuh ke tidak. Jadi Tuhan kata jangan ambil hari Sabtu. Dia tak yakin pada Allah Ta'ala punya rezeki, dia buat juga hari Sabtu. Macam kita lah, Tuhan kata jangan curi, rezeki aku dah bagi dah. Tak, dia telan juga rasuah contoh kan. Kumpul banyak juta tapi makan nasi lemak RM2.
Bala tak? Tak bala tuan-tuan Okey tuan-tuan, dapat? Macam mana boleh pergi situ? Sebab Khamis tadi Okey, kita selesaikan kat sini, tutup cerita sini. Kita pergi kepada ayat tadi. Ada berapa jenis ayat tuan-tuan ibu ayah sekalian? Ada 2 campur 1 2 campur 1. Ini dia macam kopi sikit lah tuan-tuan Kopi, tapi kopi biasa 3 dalam 1 kan, 3 in 1. Okey ini kita namakan sebagai syibih jumlah, gandingan antara haraf jar dan isim selepasnya, ataupun gandingan antara zaraf dan isim selepasnya. Zaraf ni tak kisah nak makan atau zaman. Tak kisah, apa juga zaraf. Banyak kalimat zaraf kat situ. Tuan-tuan ambil satu, gandingkan dengan satu lagi isim selepasnya. Zaraf ruang. Dalam bahasa Melayu tuan-tuan tulis ruang. Ruang ruang. Kalau makan, ruang tempat. Kalau zaman, ruang masa. Ada siapa itu terjemahkan zaraf dekat saya tu? Ke dah tak ada dah tak datang kelas dah. Okey, boleh tuan-tuan? Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada daripada 3 jenis ayat ini ataupun 2 campur 1 ni, kita nak fokus pada jumlah fi'liyah dulu. Okey, jumlah fi'liyah dulu. Tuan-tuan nak rehat tak? Nak. Siapa padam ini lah? Okey, macam saya sebut tadi, bila mana kita gunakan ayat itu dalam bentuk jumlah fi'liyah, maka dia mesti ada fa'il, pelakunya. Contoh saya sebut tadi apa? Akala Zaidun. Akala telah makan. Itu fi'il. Zaidun adalah fa'il. Akala ni kita namakan dia sebagai fi'il. Saya ambil contoh fi'il madhi Nak ambil contoh fi'il mudhari' boleh, ambil contoh fi'il amar pun boleh. Zaidun dekat sini kita namakan dia sebagai fa'il. Fa'il. Ejaan dia macam sama tapi tak sama Kalau fi'il, ejaan dia dalam bahasa Arab macam mana tuan-tuan? Fa Ain Lam, betul. Kalau fa'il, ejaan dia fa alif Ain baris bawah lam, fa'ilun. Okey, boleh ibu ayah sekalian? Baik, untuk sekarang ni kita nak fokus apa? Kita nak fokus fa'il kan? Tuan-tuan tengok, fa'il yang saya tulis dekat sini, hujungnya baris apa? Hujung dia? Hujungnya baris dhammah. Hujungnya baris dhammah. Tapi saya kena biasakan juga tuan-tuan dengan satu istilah yang barulah. Kalau perkataan isim itu hujungnya baris dhammah, orang Arab akan namakan isim tersebut, ni isim kan? Orang Arab akan namakan isim tersebut sebagai isim marfu'. 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 Saya eja dalam bahasa Arab dia. Mim, ra, fa, waw, ain. Marfu'un. Okey, isim yang hujungnya baris dhammah, orang Arab namakan dia sebagai isim marfu'. Fi'il maklum. Maklum adalah fi'il yang ada fa'il. Tak apa, contoh ni.
Istilah tu saya kita simpan dulu Tak semestinya nama orang lah. Tak semestinya nama orang. Ingat, pelaku tak semestinya nama orang. Asalkan dia isim dan dia tu marfu', maka dia adalah fa'il, pelaku. Jadi saya akan bagi contoh-contoh yang lain lah lagi Okey, contoh kita kata apa? Qala makna apa? Qala, tuan-tuan. Telah berkata kan? Okey. Allahu. Qala fi'il. Siapa yang berkata tu? Allah. So Allah kita namakan sebagai Macam mana kita tahu kata kalimat Allah itu sebagai fa'il? Sebab hujungnya baris dhammah. Kalau hujung baris dhammah kita namakan apa? Isim ni. Isim marfu'. Tuan-tuan jumpa isim yang hujungnya baris dhammah selepas perkataan fi'il itu, maka isim itulah yang jadi fa'ilnya. Contoh lagi. Sudah ke? Belum? Okey, contoh lagi. Saya bagi contoh perkataan fi'il mudhari' pula contohnya. Yadhhabu. Aliyun. Yazhabu maksudnya sedang pergi. Ini fi'il apa? Mudhari'. Fi'il lah yang penting dia fi'il Tak kisah fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amal ke. Okey, yazhabu Aliyun. Siapa fa'il dia, tuan-tuan? Ali. Macam mana kita tahu kata dia fa'il? Sebab hujungnya baris dhammah. Isim yang hujungnya baris dhammah, orang Arab namakan apa? Isim itu marfu'. Yazhabu sedang pergi. Aliyun oleh Ali. Saya kalau terjemahkan fa'il, saya akan tambah perkataan oleh. Akala Zaidun, telah makan oleh Zaid. Maknanya Zaid tengah makan itu, ataupun Zaid dah makan. Qala Allahu, telah berfirman oleh Allah. Saya tambah perkataan oleh ikut terjemahan kitab-kitab kuning lama dulu. Yadhhabu Zaidun, sedang pergi oleh Yadhhabu Aliyun, sedang pergi oleh Ali. Jadi siapa yang pelakunya, saya akan terjemahkan dalam bentuk tambahan perkataan oleh. Apa lagi contoh perbuatan yang tuan-tuan nak ni? Tuan-tuan i'tidal dalam solat. Tuan-tuan sebut apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal sami'a Allah. Sami'a fi'il kan? Maknanya telah mendengar. Sami'allaha ke sami'allahi, tuan-tuan baca? Dah mula confuse kan? Biasa okey, tapi bila tanya tu ha ke hi tuan-tuan. Sami'allahu
Sami'a ni fi'il madhi. Fi'il lah Siapa fa'ilnya? Allah. Macam mana tahu kata Allah kat sini fa'il? Hujungnya baris dhammah. Orang Arab namakan isim yang hujung baris dhammah isim Jadi kita terjemahkan apa? Sami'allahu, telah mendengar oleh Allah. Maknanya Allah dengar. Macam saya sebutlah, orang Melayu kita kalau terjemah terbalik kan. Allah telah mendengar kan, macam tu kan. Kita suka gunakan dalam bentuk kata nama dulu yang duduk di permulaan ayat. Betul tak cikgu? Cikgu sains kan? Cikgu sains. Apa tadi cikgu ajar? Geografi. BM. Betul tak cikgu? Ke saya salah cikgu? Cara betul. Macam tak betul je cikgu. Macam terpaksa je. Macam terpaksa. Kalau saya salah, betulkan saya cikgu Saya rasa betul-betul salah ni. Okey tuan-tuan, boleh? InsyaAllah. Okey, setakat ni boleh faham lagi tak? Okey baik. Ada lagi satu cabaran ni tuan-tuan. Sabar. Kita habis awal sikit. Nah, silakan. Antara jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ni, kenapa dia ada perbezaan? Adakah ianya ada perbezaan later on dalam ayat tu, ataupun it's just ayat yang berbeza? Susunan tu. Okey. Nak beritahu je lah. Baik, kalau kita belajar lagi mendalam, kenapa Allah Ta'ala kadang-kadang mulakan ayat itu dengan isim, kadang-kadang mulakan dengan fi'il. Dia ikut kaedah bahasa Arab ni. Saya tak tahu lah bahasa Melayu cikgu Tambun. Kalau bahasa Arab ni, mana-mana perkataan yang memulakan ayat, maknanya penekanan tu pada perkataan tersebut. Allah Ta'ala nak tekan kat situ. Macam tadi lah, nak tekankan makan tu, nak tekankan Zaid. Kita nak highlight siapa sebenarnya dalam ayat tu? Makan. Kalau kita nak highlightkan makan, kita sebut makan dulu. Akala Zaidun. Kalau kita nak highlight Zaid ni kaki makan, Zaid makan lah, macam tu. Tapi orang Melayu cara nak bagi penekanan macam Zaid kaki melantak. Itu dia betul-betul tekan tu. Memang dia geram kat Zaid lama dah. Dia dulu bergaduh dengan Zaid. Okey, boleh saya padam yang ni tuan-tuan? Kena ambil gambar? Tak payah, ambil gambar pun balik tak tahu nak buat apa. Okey, saya padam Lepas tu memori penuh kan. Padam je lah. Dah ada tuan-tuan tengok balik. Setakat tuan-tuan belajar kelas, lepas tu ustaz kata ambil gambar. Tuan-tuan tengok tak gambar tu? Tak kan? Jadi tak payahlah. Tengok zoom kan. Kata, mak tengok apa tu? Tadi ambil gambar belajar tadi. Oh nampak, Masya-Allah kan. Tak tengok apa tu, tengok zoom tu kan. Tak, dia resipi ni macam tak. Okey. Tadi kita buat apa? Contoh tentang Sami'allah, qala Allah, yadhhabu Ali. Lagi apa lagi? Akala Zaidun. Baik, ibu ayah sekalian, kita ada lagi satu cabaran Kan kita dah ulang tadi masa sebelum kita masuk kelas, sebelum kita mulakan kelas, sebelum kita masuk tajuk ni. Kita ulang apa? Fi'il madhi, dia seorang lelaki telah faham. Dia seorang perempuan telah faham. Perbuatannya apa? Faham. Yang faham tu siapa? Dia kan? Contohlah, dia seorang lelaki telah faham, yang faham tu dia. So dia tu adalah fa'il. Baik. Kalau saya tulis begitu, saya tulis Fahima. Saya full stop kat sini. Titik kat situ. Ada tak isim marfu' kat situ? Ada tak isim marfu'? Tapi orang Arab kata bila ada fi'il wajib ada fa'il. Sekarang ni tak ada pun isim marfu' selepas dia, betul? Ketika mana tak ada isim marfu', dia kata ada pilihan kedua untuk kita dapatkan fa'il. Apa dia tuan-tuan? Dhamir yang tersembunyi. Apakah dhamir yang tersembunyi pada fi'il madhi yang hujungnya baris atas macam ni tuan-tuan?
Tengok balik dalam kad diagram warna kuning A. Tengok tuan-tuan. Tengok takut dia hilang. Wah. Cuba tengok. DYT-nya, apa itu DYT? Domir yang tersembunyi. So domir yang tersembunyi dalam perkataan fahima ni fi'il madhi, hujungnya baris atas, domirnya adalah huwa. Betul? So huwa dekat sinilah yang disebutkan sebagai fa'il. Telah faham. Siapa yang faham? Oleh dia. Macam tu. Huwa tu kita kata fa'il. Huwa tu jadi fa'il. Huwa yang tersembunyi dalam perkataan fahima tu. Catat dulu. Ni berapa minit ni? Ini pun dah dikategorikan sebagai jumlah juga. Jumlah apa? Ini pun jumlah fi'liyah lah. Sebab fahima tu fi'il kan. Dapat puan? Oh ni dah mantap ni. Okey puan sebelah puan Khadijah. Sebab tak ingat nama kan. Sebelah puan Khadijah. Boleh sikit-sikit lah. Tak apa. So, datang je kelas. Allah Ta'ala bagi lambat sikit, maknanya pahala kita lebih sikit lah. Orang lain dapat cepat, pahala dia benda dapat kan, dia rasa lega kan. Dia tak adalah gurau je tuan lah. Macam kereta pula tolong bagi pahala kat orang kan. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok satu perkataan fi'il, selepasnya tu tak ada isim marfu', maka fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi dalamnya. Okey, dapat? Saya bagi contoh yang lain. Fahima. Saya bagi contoh. Fahima. Lepas tu saya full stop. Telah faham. Ingat orang Arab kata apa? Bila ada fi'il mesti ada fa'il. Ada tak isim marfu' selepas tu? Tak ada. Bila tak ada, tuan-tuan jadikan dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Apakah dhamir fahima? Dhamir di dalamnya adalah dhamir huma. Maka dhamir huma, makna huma? Mereka berdua lelaki kan? Maka huma ini adalah fa'il. Apa terjemah fahima? Telah faham oleh mereka berdua. Ataupun bahasa kita sekarang, mereka berdua sudah faham. Mereka berdua lelaki, betul. Jadi ini sebenarnya sama je dengan hari tu, Ustaz? Sama je. Sebab tu kita belajar yang tu dulu. Kalau hari ni kita identify saja dia sebagai fa'il. boleh? Boleh. Kita ambil satu perkataan fi'il, tak payah sebut isim marfu' selepas tu. Dah jadi jumlah fi'liyah dah. Sebab apa? Dalam tu dah ada dhamir. Okey, saya bagi contoh. Dah habis tulis dah? Tulis dulu tuan-tuan. Saya ni gelojoh sikit tuan-tuan. Minta maaf kan. Ni untuk fi'il madhi lah. Kalau fi'il mudhari' boleh? Sama juga. Tapi bila kita nak keluarkan DYT tu, dia dah jadi isim kuat tu. Jadi dia bukan. Tak, kita tulis tu macam terputus-putus lah. Jangan keluarkan. Keluar tu dia Terlepas. nak bagi terlampak je lah. Kalau ikut tu kita sebut fahima saja. Jadi bila kalau kita keluarkan dia jadi kuat tu isim. Jadi jumlah ismiyah. Jangan sebut huwa fahima. Tak payah sebut. Kita sebut fahima je. Kalau Haji keluarkan dia, lepas tu buat ayat yang lain, huwa fahima, dia akan jadi jumlah ismiyah lah. Okey. Maknanya fahima dengan fahima ni isim marfu' lah. Fahima ni fi'il kan? Betul? Ni fi'il betul? Mana fa'il dia? Ada tak isim marfu' kat sini? Tak ada. So fa'il dia siapa? Fa'il dia adalah huwa. So huwa tu lah jadi fa'il dia. Isim marfu' je. Isim marfu' tak payah sebut lah sebab dah Sentence tu tak ada. Kalau tuan-tuan nak, okey, kita boleh dua pilihan sebenarnya. Tuan-tuan nak sebut fahima Azrin ataupun fahima Aliyun. Contoh siapa dah balik nak? Fahima Zaidun. Kalau ayat macam ni, siapa yang fa'il? Zaidun jadi fa'il, betul?
Macam mana kita tahu kata Zaidun fa'il? Sebab dia adalah isim marfu'. Okey, kalau saya sebut fahima sahaja, saya titik kat situ, ada tak isim marfu' dia? Tak ada. Tapi fa'il wajib ada, betul tak? Fa'il wajib ada. Mana fa'il dia? Kita kena ambil DYT dalam tu. Siapa DYT dia? Huwa. Maka huwa ni lah jadi fa'il. Jadi kalau kita sebut fahima saja, fahima titik, so kita boleh tahu makna dia telah faham oleh dia. Dia tu siapa kalau ikut ayat asal dia? Dia tu Zaid lah. Maknanya isim marfu' tu disuruh pada yang dua tu sajalah. Isim marfu' ni sini je lah. Tapi Ustaz, buat apa nak ada Zaidun kat situ kalau Fahimah kita dah tahu dah ada Huwa? Mungkin nak menjelaskan nama dia, Nak mengukuhkan lah. nak mengukurkan, nak bagi ayat itu, nak kenalkan siapa dulu. Sebab tu kalau kita baca Quran, ayat yang awal biasanya Allah Ta'ala akan sebut nama dulu. Lepas bawah tu tak sebut nama dah, refer domir je. Domir tu siapa? Ayat atas tu tak boleh tunjuk. Tuan-tuan try buka surah apa surah, cuba tengok surah Al-Baqarah. Alamak sekejap Qalu, yang cerita pasal lembu tu ayat apa? Lembu tu Al-Baqarah cerita pasal lembu. Jangan tuan-tuan minta maaf sangat-sangat tuan-tuan. Allahu Akbar. Boleh. 92 boleh. Okey, tak apa. Terima kasih puan. Try kita tengok pada okey, tuan-tuan buka muka surat 10. Muka surat 10 ayat yang ke-67. Jumpa tak? Wa iz qala Musa kan? Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ketika Musa telah berkata, ataupun kalau kita terjemahan secara perkata, dan ketika telah berkata oleh Musa kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Bani Israel. So dalam kepala kita siapa? Bani Israel, betul tak? Bani Israel ni satu ke, seorang ke, ramai? Ramai ya. Tuan-tuan kena gambarkan macam tu. Itu kita baca Quran bila ada domir kaum, agak dalam kepala kita ramai. Dan ketika Musa telah berkata kepada kaumnya, iaitu Bani Israel yang ramai jumlah mereka tu, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu untuk kamu semua sembelih lembu. Betul? Baqarah. Qalu, nampak tak qalu? Qalu tu fi'il madhi. Ada tak isim marfu' selepas qalu tu? Tak ada. Kalau tak ada, kita kena pakai apa? DYT. Siapakah DYT? Ataupun apakah DYT dalam tu? Ini qalu ni fi'il madhi. Tuan-tuan yang ni boleh tengok kat diagram warna kuning A. Nak tahu apakah DYT-nya? Tuan-tuan kena tengok kat diagram kuning A. Kuning A itu adalah rujukan wajib untuk mengetahui DYT. Fi'il madhi, kita dah umumkan qalu ni fi'il madhi, betul? Fi'il madhi yang hujungnya ada waw alif, DYT-nya adalah hum. Ma makna hum? Mereka semua. Ini fa'il. Siapa hum ni? Kita kena buka tafsir lah. Kalau kita tak tahu, kita buka tafsir. Hum, mereka dekat sini adalah Bani Israel. Jadi hum dekat sini adalah Bani Israel. So kalau kita terjemahkan qalu, apa dia?
telah berkata. Siapa yang berkata tu? Mereka. Mereka itu sebagai fa'il. Baca lagi ayat tu. Kau tuan-tuan catat lu catat lu. Tengok style Quran, dia tak guna dah telah berkata Bani Israel, tak sebut dah Bani Israel. Dia gunakan DYT je. Sebab tu tuan-tuan, kita cuba tangkap DYT pada setiap perkataan. Itu yang kita ulang banyak kali tu, fi'il madhi, bentuk begini, apa domirnya. Okey, kita baca lagi boleh? Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, adakah engkau nak mempermainkan kami? Qala a'udzu billah. Tengok, qala a'udzu. A'udzu tu fi'il mudhari'. Qala, telah berkata. Dia berkata apa? A'udzu, aku berlindung dengan Allah. Baik, a'udzu. Kita ambil kalimat a'udzu tuan-tuan. A'udzu billah. Tuan-tuan tengok sini Jangan tulis lagi. Qala telah berkata. Ini fi'il kan, qala kan? Apa fa'il dia? Ada tak isim marfu' selepas tu? Tak ada sebab selepas tu a'udzu fi'il. Tak ada isim marfu'. So kalau tak ada, tuan-tuan kena pakai apa? DYT. Qala fi'il madhi kan? Tengok fi'il madhi yang hujungnya baris atas, DYT-nya adalah huwa. Huwa ni sebagai fa'il. Perbuatannya qala, telah berkata. Pelakunya adalah huwa. Huwa ni siapa? Dia tu siapa? Musa lah. Kalau tak tahu siapa dia tu, itu kena rujuk tafsir lah. Buka kitab tafsir. Siapa dia tu? Oh, Musa. Okey, kita pergi kepada a'udzu. Terima kasih puan. Baik, ayat berikutnya apa dia ataupun perkataan berikutnya? A'udzu. A'udzu, berlindung. Ini fi'il mudhari' ibu ayah sekalian. A'udzu billahi. Ada tak selepas a'udzu isim marfu' selepas tu? Cuba tengok ayat kita tu. Tak ada kan? A'udzu billahi. Itu pada bawah kan? Kita nak cari isim marfu'. Bila tak ada, kita buat apa tuan-tuan? Tengok DYT. Kita kena tahu dulu a'udzu fi'il apa. Ini fi'il mudhari'. Jadi nak tahu DYT-nya ibu ayah sekalian, kena tengok fi'il mudhari' punya simbol. Pangkalnya hamzah qata', sahih? Hujungnya baris dhammah. Dalam kita punya kad diagram kuning A, kalau fi'il mudhari' pangkalnya hamzah qata', hujungnya baris dhammah, DYT-nya adalah ana. Ma makna ana? Saya, ataupun kasar sikit, aku. So aku dekat situ adalah fa'il. Kalau kita terjemahkan a'udzu, berlindung oleh aku. Bahasa modernnya, aku berlindung. Jadi perbuatannya berlindung, pelakunya adalah aku tu. Aku berlindung billahi, dengan Allah. Dia berlindung dengan Allah daripada apa tu? A'udzu billahi. Mana tadi ayat tadi? An akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah agar tidak menjadi orang-orang jahil lah. Dari kalangan orang-orang jahil. Ya betul. Aku tu refer kepada Nabi Musa. Ini dialog antara Allah Ta'ala cerita dialog antara Musa dengan kaum dia kan, Bani Israel. Jadi lepas tu kalau tuan-tuan jumpa qalu, ada waw alif kat ujung kan. So DYT-nya adalah mereka, hum. Mereka tu siapa? Bani Israel. Okey, tengok ayat berikutnya tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan tulis. Tengok sebelum tu. Tengok ayat yang ke-70 tadi, ayat ke-67 kan. Tengok ayat 68 pula. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu, telah berkata. Siapa berkata kat situ? Ada tak isim marfu'? Udu'u tu bukan Udu'u tu fi'il. Saya beritahu siap-siap, tu bukan isim marfu'. Itu adalah fi'il. Okey, kalau tak ada, apakah dia punya fa'il?
fa'ilnya adalah DYT dalam perkataan qalu. Apakah DYT untuk qalu, fi'il madhi yang hujungnya waw alif? Hum. Jadi dia punya fa'ilnya adalah hum tu, telah berkata oleh mereka. Mereka tu siapa? Refer kepada Bani Israel. Apa mereka kata? Ud'u lana. Ini saya nak cepat-cepatkan ya. Doa, mintalah untuk kami dari Tuhanmu, yubayyin lana mahi, supaya dia menerangkan kepada kami apakah jenis lembu itu. Okey, sambungan dia, qala, telah berkata. Siapa berkata tu? Siapa fa'il kat situ? Fa'il dekat situ huwa, betul? DYT dekat situ huwa, telah berkata oleh dia. So fa'ilnya adalah dia. Siapakah dia dekat situ? Musa. Jadi dalam kepala kita, telah berkata oleh dia, iaitu Nabi Musa. Innahu, sesungguhnya, yaqulu. Okey, yaqulu fi'il mudhari'. Yaqulu fi'il mudhari'. Okey, yaqulu. Apa ayat berikutnya, perkataan selepas tu? Yaqulu innaha. Ada isim marfu' tak kat situ? Tak ada kan? Okey, selepas yaqulu tak ada isim marfu'. Maka siapa yang jadi fa'il dia? Yaqulu ni fi'il mudhari' tuan-tuan ya? Kalau tak ada isim marfu', maka kita kena pakai DYT. Apa DYT pada fi'il mudhari' yang pangkalnya huruf ya, hujungnya baris dhammah? Tengok kat diagram kuning A, kolom fi'il mudhari' huwa, betul? Confirm? Pasti. Huwa dekat sini jadi apa? Fa'il. Lepas tu tuan-tuan kena rujuk lah. Huwa ni siapa pula? Dia juga. Siapa dia tu? Yaqulu tu. Dekat yaqulu tu kan ada dhamir huwa, sedang berkata oleh dia. Dia tu siapa? Dia dekat situ. Kita pun buka tafsir, tengok-tengok ditulis yang berkata tu adalah Allah. Sampai ke orang Melayu dia tak sebut berkata. Kalau Allah dia sebut apa? Berfirman. So yaqulu dekat situ terjemahnya berfirman. Tapi orang Arab, raja ke, orang biasa ke, siapa ke, semua berkata je. Telah berkata Rasulullah, qala Rasulullah, yaqulu Rasulullah, yaqulu Azrin. Kalimat yang sama, tapi orang Melayu dia kaya sikit kat situ. Ya. Yang fi'il mudhari ni nasara tu kan? Nun tu dia matikan. Okey, betul. Tak ya. Kalau fi'il mudhari'. Kalau yang yaqulu tu tak ada sama mati tu. Lain sikit. Pasti ya tu. Lain sikit lah. Lain sikit. Maknanya tak semestinya lah. Ya, sebab dekat yaqulu tu ada huruf sakit kat situ. Ada huruf apa, huruf mat. Wow tu. Kalau ikut tu, ni saya cerita, kita dua je, jangan cerita kau lain. Kalau ikut tu yang suruh kan, yaqulu. Kalau ikut tu. Kalau betul-betul nak ikut pattern yak. Kenapa jadi kaf lah? Yak qaf. Yak wulu, tapi Arab berat nak sebut yaqulu. Maka dia sebut yaqulu. Ada hanya itu kau Tapi tiba dengar rakaman ada mic. Okey, tak apa tuan-tuan Kelas. Dapat tuan-tuan? Ini peranan kat diagram kuning A untuk kita mengenali dhamir yang tersembunyi dalam perkataan fi'il. Dan itulah style Al-Quran. Ya. Revision sikit. Okey, boleh. Nak tahu beza antara fi'il mati, macam Ustaz tengok word tu kan kat situ. Ustaz terus tahu fi'il mati mana, fi'il mudhari mana. Macam mana nak bezakan? Okey. Saya tak Faham. Tak ada masa. Okey. Untuk kita mengenal sesuatu perkataan itu fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Tuan-tuan kena tengok dekat pangkal perkataan tu, depan perkataan tu, sama ada huruf ya ataupun huruf ta ataupun hamzah qata' kan, ataupun nun. Kalau depan perkataan tu ada salah satu daripada huruf-huruf ini, maka berkemungkinan perkataan itu adalah fi'il
Mudhari'. Sama-sama. Berkemungkinan bukan pasti ya. Kalau tak pasti jangan kongsi. Sebenarnya fi'il madi, fi'il mudhari' ini adalah jumlah fi'liyah ya. Jangan je. Ini Kita belajar fi'il madi ni sebenarnya jumlah fi'liyah tu. Sebab dalam tu ada dhamir kan. Betul tu. Okey, nak habis dah tuan-tuan. Saya nak simpulkan, lepas tu kita balik raya nah. Baik. Saya padam boleh? Akak kalau tak faham PM saya. Tak suruh, saya akan layan insya-Allah. Saya bukan apa. Saya takut saya terang tak faham, lepas tu tengok minggu depan ataupun minggu berikutnya kakak dah tak ada. Jangan macam tu tuan-tuan. Saya balik teriak, aku ni bodoh ke kan? Aku tak pandai mengajar ke? Saya muhasabah. Kalau tuan-tuan tanya cikgu, betul tak cikgu? Cikgu apa perasaan kalau nak murid datang sekolah? Kenapa? Time aku je budak ni tak datang. Kita rasa macam kenapa aku kan? Betul, kita akan tafsir macam tu kan? Walaupun tuan-tuan tak adalah tak suka dekat seseorang tu. Tapi saya ni sebab saya ni overthinking. Tak. Murid senang mengajar. Tak. Saya lebih suka ramai-ramai. Tapi yalah, ramai-ramai pun kalau okey tuan-tuan apa tadi nak sebut? Okey, saya nak simpulkan macam ni, simpul. Ni ikat mati ni. Bila tuan-tuan jumpa fi'il, tuan-tuan kena dapatkan apa? Tuan-tuan jumpa perkataan fi'il, ingat orang Arab kata jumpa fi'il mesti ada fa'il. Cara nak dapatkan fa'il ada dua cara. Pertama, isim marfu'. Tengok selepas perkataan fi'il itu ada tak isim marfu'? Kalau tak ada isim marfu', tuan-tuan ada pilihan kedua, apa dia? DYT. Dah cukup, boleh balik. Wallahu a'lam. Ikat mati ya. Ya, sila. Ini soalan bukan ini ya. Okey, ni dah habis dah tuan-tuan. Tutup buku dah. Ni dah habis dah. Sebelum saya jawab puan, nak tak saya bagi contoh ni? Tak payah macam nak tapi macam boleh saya bagi contoh contoh. Sekejap puan, saya akan jawab insya-Allah. Sebab saya tak puas tu. Contoh apa tadi? Kita ambil contoh qala, tak nampak. Qala Muhammadun. Apa makna qala Muhammadun? Telah berkata oleh Muhammad, ataupun bahasa kita telah bersabda lah kan. Okey. Siapa fi'il? Qala Qala ni fi'il. Kalau fi'il madhi saya biasa tulis apa macam mana Puan Elina? FM. Fi'il madhi. Ni bukan radio FM Okey, bila jumpa fi'il wajib dapatkan fa'il. Siapa fa'il dia? Muhammad. Macam mana tuan-tuan kata Muhammad itu fa'il? Sebab dia adalah isim marfu', isim yang hujungnya baris dhammah. Okey. Satu lagi saya tulis begini je. Jalasa, contohlah kan. Telah duduk. Siapa fa'il dia tuan-tuan kat sini? Fa'il dia DYT huwa. Tapi sebelum tuan-tuan tahu kata huwa tu, tuan-tuan kena tahu dulu dia fi'il apa, supaya dapat cari dalam kad diagram warna kuning A tu. Kalau kita tak tahu fi'il apa, nak cari semua kan jenuh kita tahu ini fi'il madhi, lepas tu buka kad diagram kuning A, tengok pada kolom fi'il madhi saja, hujungnya baris atas, maka DYT-nya huwa. So huwa dekat sinilah jadi fa'il. Alhamdulillah. Okey, kembali pada soalan puan. Rafa'ah tadi apa? Sebab tu dia tengok lain. Dia kata dua pelaku rafa' tu. Rafa'ain. Rafa'. Sini, rafa'ah sini. Rafa'ah telah angkat. Telah mengangkat. Sebab itu saya tak dengar banyak lagi. Saya dengar
tengah sikit kan. Dia sebut pasal rafa which is pelaku Tua. Ini Saya ni kena nampak dia punya perkataan tu. Kalau ada perkataan tu nampak, saya boleh agak-agak lah apa jawapannya. ni Oh ni. Oh. Raf'un, nasbun, jarrun. Oh, raf'un itu hujungnya baris dhamma. Marfu' jugalah. Marfu' tadi. Dia seerti lah. Betul. Kan saya sebut tadi isim marfu' kan. Isim marfu', isim yang hujungnya baris dhamma. Kalau raf'un, dia kata yang tu betul lah. Yang domah. Domah lah. Dhammah lah, betul lah tu. Sama, isim marfu' pun dhammah juga. Tak dia panggil ni. Dia tak guna istilah marfu'. Dia guna istilah raf'un. Boleh juga. Saya faham soalan. Okey, ada soalan terakhir pakcik-pakcik. Pakcik steady ya, tuan. Alhamdulillah. Mana pernah tanya? Okey je semua orang lelaki tu. Dalam kereta murajaah dengan zaujah. Maklum ni apa? Oh, tuan-tuan ada kita tak tengok buku tadi kan, ada satu istilah namanya fi'il maklum dalam buku kita tu muka surat 136. Bagi yang dah tutup buku tak payah buka dah. Nampak tu ada simpan dalam beg tu. Saya diam-diam je Okey, ada sebut istilahnya fi'il maklum. Fi'il maklum ni bahasa Melayu Maklum ni maksudnya diketahui lah. Maknanya setiap perkataan fi'il kita tahu siapa pelaku dia. Itu dia panggil maklum. Contoh saya bagi ayat lah. Telah memukul oleh Azrin akan anjing. Jahat kan ayat tu kan? Tak apalah. Telah memukul oleh Azrin akan anjing. Perbuatannya apa? Memukul. Siapa pelaku dia? Azrin. Nampak tak? Itu dipanggil fi'il yang maklum, diketahui pelaku dia, disebut. Tapi kalau saya sebut anjing ataupun telah dipukul anjing itu, telah dipukul, perbuatannya apa? Dipukul tu. Yang kena pukul siapa? Anjing. Siapa pelaku dia? Tak tahu. Itu dipanggil fi'il majhul. Majhul maksudnya jahil lah, tak tahu siapa pelaku dia, tak disebutkan. Majhul lah. Tapi tak apa, itu tak belajar lagi. Itu masuk minta maaf puan puan cari kat mana kan. Tak, itu tak dikira majhul. Macam mana nak tahu majhul tak majhul? Nanti kita akan belajar, insya-Allah. Kat dalam ni tak ada buat boleh maklum. Atas tu dia tak tulis. Dekat nombor 12, nombor 11 dengan 12. Kolom 11 12 je. Ada tak majhul? Majhul saja. Majhul tulis, maklum dia tak tulis. Sebab benda tu dah maklum, apa tulis dia tak? So maklum ni pun dia kira maklum. Huwa pun kira maklum. Dia kira maklum lagi. Macam mana nak tahu fi'il tu maklum ke majhul? Ada bentuk dia, pattern dia. Tu nanti kita akan kongsikan insya-Allah. Wallahu alam. Selamat hari raya Idul Adha. Yang baik itu semua daripada Allah Taala, kasar bahasa. Anggaplah itu sebagai gurauan untuk tak mengantuk saja tuan-tuan. Saya ni anak-anak aja tuan-tuan. Saya tahu ustaz ni, kami ni mak-mak kot kan. Jadi saya minta maaf kan. InsyaAllah yang baik itu semua daripada Allah Taala. Kekurangan kelemahan di saya sendiri. Kita jumpa pada berapa bulan kalau ikut tarikh tu tuan-tuan? Boya sekalian? Bulan depan apa? Next week tak ada. Apa? 4 Jun 4 Jun kita jumpa insya-Allah. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makanin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Ila liqa. Afwan.
kasih Ustaz. Sama. Cik, dia. Dah tengok 5 siri dah. Alhamdulillah. Okey, selamat raya. Jumpa lagi insya-Allah. Pen Ustaz. Pen. Oh lama. Pen tak ada. Pinjam pen.